Selamat Hari Raya semua ku ucapkan kepada dunia. Bagai serai kita serumpun, bagai sirih tersusun. Ada ketupat, ada rendang, nasi gintik dan kuah kacang. Kuih-muih sudah terhidang, kita jemput sekampung datang. Duit raya di dalam sampul, adik-beradik sama berkumpul. Ada bunga api, ada mercun, biar meletup pom 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 pom. 3, 4. Harum semerbak bunga melati, jauh di mata, dekat di hati. Ketipak-ketipung sayang, baju raya dah beli ke sayang. Kalau sudah mari beraya. Selamat Hari Raya semua ku ucapkan kepada dunia. Pelita pun dah menyala, tengah tunggu datang sana saudara. Selamat Hari Raya semua. Jikalau dinda ingin beraya, sayang, ya sayang, ayo kita pulang beraya. Ya ayo sayang, selamat Syawal bersama-sama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Sayang, ya iya sayang, maaf zahir dan batin sayang. Saya pun sama, janji sambut Syawal bersama. Jumpa semua yang lama tak jumpa, meriah lain macam. Sayang, ya iya sayang, nanti bila kat kampung, oh kenapa sayang, jangan kundekin macam-macam. Baiklah sayang, you pun jangan nak banyak ragam. Selamat Hari Raya semua ku ucapkan kepada dunia. Baju raya tahun ni warna apa? Warna sage green. Bukan ke ni jawapannya? Ni lah baju raya. Ni bukan baju raya. Kalau I pakai hari ni, pakai sekarang nanti kena beli baru. Moy, bajet tu. Dah tak So ni baju surprise. lain. Okay, mine I got Raya is not raya tanpa ketupat rendang. It's a must. Nice. Wajib ada masa raya. Okay, soalan saya, suka lelaki pakai baju Melayu? Memang suka. Terbaring lagi di taman, tak sama siapa keseorangan. Cekang musang ataupun teluk belanga? Saya suka yang teluk belanga kerana teluk belanga ni melambangkan negeri Melaka, Johor. Saya daripada sana. Jadi saya sukalah teluk belanga. Okey, soalan saya pula. Berapa umur yang patut kita stop bagi duit raya? Kalau saya akan stop bila orang tu dah mula bekerja. Maksudnya dia ada pendapatan sendiri. So, kita pun tak payahlah bagi duit raya. Kalau masih belajar lagi, boleh lagi dapat duit raya. Farhan nak duit raya ke? Kalau lah dapat. Ya, bedu-bedu. Apakah lagu raya kegemaran anda? Kami sama, lagu raya kami lebih kurang sama ya. Dendang Perantau. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Teng 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 teng. Cak teng teng cak cak. Teng 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 teng. Cak cak tum. Di hari raya terkenan daku kepada si dia. Ada cukup. Ingat, tidak, setakat tu je ingat. Ada cukup. Saya dapat soalan pengalaman best semasa beraya. Jadi saya akan kongsikan pengalaman saya beraya. Nak balik beraya, saya akan hadap jam 18 jam, 12 jam, 13 jam untuk sampai ke Kelantan. Betul. Saya akan hadap jam dan saya rasalah vibe raya tu bila dalam bas, driver bas pasang lagu raya dan orang-orang dalam bas sama-sama menyanyikan lagu raya. Balik kampung.
pun tak terasa. Dia rasa vibe gembira tu sangat-sangatlah teruja ya. Walaupun anak-anak perantau terpaksa hadap jam lama, tetapi nak dapatkan vibe raya tu sangatlah best. Faham? Main kecil-kecil, perbuatan nakal apa yang kamu pernah buat semasa hari raya? Cikgu, aku jawab dulu. Lempar mercun dekat kawan. Run. Okey, lempar mercun dekat kawan. Kalau saya, perbuatan nakal sorok mercun pop-pop tu dalam kasut kezin-kezin. Lepas tu dia orang pakai pup pup pup. Bunyi meletup. Soalan dia, apakah tugasan yang tak best bila time raya? Bagi saya, tugasan time raya ni best je semua sebab dia nak raya dah. Waktu tu je. Sekali setahun kan, kita enjoy je buat. Alhamdulillah. Kalau macam saya, tugasan saya waktu raya ialah ambil lengkuas. Dan cuci dan potong semua. Itu tugas saya. Ambil lengkuas dapat halia. Betul lah tu. Betul. Raya is not raya tanpa kuih dan muih beraneka macam. So the kuih and muih. Nice. Okay. Beraya kampung sendiri atau pasangan? First kita raya rumah pasangan, dan kita balik kampung kita. Win-win situation for everybody. Okey, apakah lagu raya kegemaran anda? Suka nyanyi ni. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Okay, baju raya tahun ni warna apa? Okey, tahun ni baju raya warna biru. Tapi biru spesifik saya tak pasti. Tapi yang penting ini bukan baju raya tahun ni. Ada baju lain. Right? Apakah lagu raya kegemaran anda? Senandung Hari Raya. Ku senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku pohonkan. Umur berapa yang patut kita stop bagi duit raya? Kalau saya, umur bila dia dah kahwin. Yelah. Maksudnya, tak tahu dah umur berapa, tapi kalau dia dah kahwin, kita stop bagi duit raya. If it's good. Atau kalau dia tak kahwin-kahwin? Kalau dia tak kahwin-kahwin? Okay, nanti kan sama. Betul. Kalau je. saya dah, Okay. dia dah kerja stop bagi duit raya. Dia dah dapat dia sendiri kan. Perkara yang buat saya rasa nak marah time raya. Of course lah, time orang cuti kita kena kerja kan. Marah lah orang tengah makan ketupat kita buat kerja. Berikan satu pikatlah yang bertemakan raya. Nak raya ke nak saya? Saya. Okey, berapakah duit raya yang paling banyak pernah diterima? 100 je. Hey, that's pretty good. Tapi yang penting duit tak. Saya kecil-kecil, perbuatan nakal apa yang kamu pernah buat semasa hari raya? Saya pernah cucuk bunga api dekat baju kakak saya. Sampai terbakar dan sampai sekarang tanda tu masih ada dekat badan. Berapa emang keberadaan raya tahun ni? Banyak pun dalam duit masuk beli kuih raya, buat kampung, saya raya itu dah tahun ni. Raya raya, di raya dan kerja raya, di raya apa? Lah!
Selamat Hari Raya semua ku ucapkan kepada dunia. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga SK Batu Unjul, kepada guru-guru, kepada murid-murid, kepada staf saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya juga mengucapkan Selamat Hari Raya kepada semua warga SK dulu, guru-guru, murid-murid, pekerja, staf, pejabat, TPM semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa rindu tidak bersekolah, sudah lama tidak masuk. Kesempatan ini saya mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Makan roti dengan kaya. Selamat Hari Raya. Makan sardin dalam tin. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kosong-kosong. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terutama sekali kepada rakan-rakan sejawat di Sekolah Kebangsaan Batu Unjul dan seterusnya kepada anak-anak didik saya sepanjang saya 27 tahun bergelar sebagai seorang guru. Kekalkan hubungan, jalinkan kemesraan, eratkan silaturahim. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kosong-kosong. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya pada semua guru, sesi pagi, sesi petang, AKP. Selamat Hari Raya dan berhati-hati di jalan raya ya. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ramadan bakar bangsa pergi macam bersawar di Aidilfitri. Memohon maaf penyusun jari, memohon khilafan yang ada pada diri. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua guru-guru dan semua warga SKBU. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang ingin pulang ke kampung halaman. Selamat beraya dan hati-hati di atas jalan raya. Kami staf pejabat SKBU mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Salam kosong-kosong. Kami dari SKBU mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Salam kosong-kosong. Kami dari SK Batu Unjul mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. salam kosong-kosong. Satu hari di hari raya, kulihat cahaya bersinar indah, langit cemerlang tak terkira, tanda kuasa yang Maha Esa memberi nikmat pada manusia.